Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Fahana Nadia binti Muhammad Azwan dari kelas 4 Alfa. Saya dilahirkan dari keluarga sederhana tetapi keluarga penuh kasih sayang. Ibu bapa saya mendidik saya dengan disiplin, hormat menghormati dan sentiasa bertanggungjawab. Didikan keluarga inilah yang membentuk diri saya seorang yang cekal dan sentiasa berusaha untuk berjaya. Di sekolah pula, saya seorang yang suka membantu rakan-rakan, cikgu dan saya mampu bekerjasama dalam berpasukan. Saya boleh membantu rakan saya dalam kelas. Saya percaya bahawa setiap sekolah perlulah pemimpin yang amanah, berwibawa dan rajin untuk membentuk sesuatu pelajar yang baik dan amanah. Akhir kata, siapa pun saya, apa pun latar belakang saya yakin saya layak dengan kemampuan diri saya untuk terpilih ke Majlis Pemimpin Murid Malaysia. Sekian, terima kasih.